Oi, Mai. Sini tak jari ni. Hello. Macam. Jangan buat ni, keluar. Kau tahu tak tadi? Lepas sikit bedak lah. You kau. Ya, kesian dia aku tengok. Tak payah kesian kat dia. Kesian kat aku. Hati aku dipatah oleh Syahidah. Kau tempat aku duk panas. Bawa aku rasa siap jadi co-star macam kau orang. Mai, aus lah Mai. Kau ni umpan kau tau. Aku bersilat tadi tau. Pergi baik. Biarlah. Kira betul lah. Itu orang. Oi, Bob. Kau. Silap. Okey tak? Okey aku. Dah. Tak habis. Akmal mana Akmal? Asal. Jangan. Serius. Aku rasa kau kena penyakit TB. Kau pun cakap mulut TV. TV tu apa? Tuberculosis. Dah lah kau berpeluh tanda-tanda TB. Aku rasa better kau check doktor. Kau pun main kurus apa? Ha. Mahal lah. Aku rasa Dia puji ni. Aku rasa dia hina dan puji. Betul. Aku rasa kita jumpa doktor lah dulu. Minta ada penerangan. Kau tunjukkan cinta-cinta kau. Tengok. Kau punya berpeluh. Titik-titik je. Okey dah jom. Jom jumpa Jom, doktor. jom, jom. Jom abang, aku buat kau. Ini ujuk doktor tu kau ujuk kampung. Nama dia Chechua. Cecor. Ini doktor lah. Sampah lagi. Assalamualaikum doktor. Apa ni nama kau? Kenapa ni? Cakap apa masalah kau? Tadi doktor, saya batuk. Doktor, dia syak saya ni kena TB tau. Apa simptom-simptom dia doktor? Antara simptom-simptom penyakit TB ni, batuk ni berdarah. Batuk ni berterusan 2 atau 3 minggu, badan awak menggigil dan berat badan awak berkurangan. Betul lah Bob dengan TB. Doktor, bolehkah terang apa punca-punca TB? Punca-punca TB ni, bakteria ni dibawa oleh pendatang asing yang datang dari luar negara. Bakteria ni sebar melalui udara dan awak terdedah pada cahaya matahari. So doktor, macam mana kita nak mencegah masalah ini doktor? Awak patut mendapatkan rawatan dan segera di klinik-klinik yang berdekatan. Buat masa ni awak pakai topeng muka dulu. Okey, angkat tangan. Bodoh kan?